Assalamualaikum. Hari Isnin pukul 2.45 petang di Genting Sempah nak masuk Terowong. Hujan lebat Hujan lebat jadi okey, semalam daripada Kuantan nak balik ke Bentong, minyak isi RM95 habis. Hampir habis. Saya sampai Bentong tak ada passenger. Ikut jalan tu. Tol dah RM20. Minyak dah RM95, dah tak boleh, subsidi dah habis 12 hari bulan. Jadi ni dah isi lah, sial lah sebab mengalir ke KL lah. Kita rasa kena pergi KL lah nak cari banyak-banyak rezeki melalui pakai InDrive, Grab, Massive, Bolt. Ni dah masuk Terowong. Saya punya InDrive semalam saya rasa dah cukup 40 job, 40 rides kan, sebab dia nak maintain platinum. Maintain platinum 0.925% commission jika area KL. Pagi tadi buka tengok mana hilang ni platinum tu? Ke ada salah kira ke macam mana? Semalam saya betul-betul memang confident dah cukup 40 job to stay platinum, nak kekalkan platinum. Jadi hari ni nak pergi KL lah kan, nak follow banyak-banyak. Tiba jadi saya tak tahu nak komplain kat mana, nak tanya pengesahan macam mana. Tak apalah, kalau mula balik basic InDrive commission 10% KL, area KL 10%. Jadi saya wallet saya isi balik tadi RM12. Jadi tak tahulah kenapa ada saya salah kira ke. Saya rasa betul-betul dah cukup 40 semalam, dah stay platinum. Tapi confirm ya, kalau outstation luar daripada KL, area Kuantan, area sampai Teluk, sampai Bentong memang zero commission. Walaupun tambang RM40, memang bulat-bulat dapat. Tak tahu sebab sama ada sebab platinum atau sebab outstation area luar KL. Jadi saya tak tahulah. Jadi pada rakan-rakan di area luar KL yang buat InDrive tu, kalau betul lah, walaupun tanpa platinum zero commission, InDrive tak charge apa-apa. Dia buat kebajikan, dia membantu rakyat. Jadi kalau passenger ada yang pakai InDrive tu, kita berilah, serve lah dia perkhidmatan yang terbaik kan, bagi dia puas hati supaya dia maintain pakai InDrive. Dia pakai InDrive, dia ada je sama ada dia mungkin pakai Grab juga, mungkin pakai Massive juga, tapi dia buka InDrive kan ada macam beza sikit lah. Harga, dari segi harga dan daripada segi user usage, penggunaan passenger app ni pada saya, handphone saya memang sangat lembab. Manageable, mana boleh pakai, tapi kalau katakanlah nak cepat, passenger kalau mengalami masalah macam tu, jadi InDrive ni macam mana pula lembab sebenarnya kan. Tapi kalau dah tu, kita kalau dapat passenger, kalau kita ambil, kita bagilah dia, tak apalah, kita bagilah dia serve lah yang terbaik kan. Janganlah pula kita umur pula kan. Apa yang dia tambah tawarkan tu, saya rasa memang ada beza RM2 lah daripada Grab. Ada beza RM2-3 daripada Grab dan Massive. Tapi kalau luar KL, kita dapat sepenuhnya kan. Jadi kalau katakanlah tambang Grab RM4, kita dapat RM3.20. Jadi kalau InDrive, kalau RM4, orang yang jarak yang sama, lokasi yang sama, kita dapat RM4 bulan-bulan penuh. Itulah. Jadi tapi nak suruh orang
pakai in-drive, beralih pada in-drive tu, yelah, kita semua lah saudara mara kita, kawan kita pakai in-drive je. Tapi nak pastikan lah supaya passenger app in-drive ni tu, lebat sangat lah. Ni nak turun bukit ni. Okey, nanti saya sampai area Greenwood. InsyaAllah saya cari tempat duduk, sama ada Greenwood atau mana-mana dululah, TPL lah kan, Terminal Gombak dulu kot. Sebab ke Terminal Gombak biasa ada passenger. Lepas tu boleh turun. Memang pula 2 minit dah. Alah, saya memang tak berapa banyak point sangat yang nak discuss. Cuma tu lah yang muskil sangat tadi, kenapa hilang status platinum saya. Saya rasa saya cukupkan 40 ride to stay, nak kekal yang platinum. Tapi hari ni dah hilang, kembali kepada basic. Alamak, gila saya kan. Kita ingat dah tu lah, nak sampai KL nak cari banyak tu 10% dengan 0.9%. Banyak tu nak kena bayar kan. Apalah, mana dulu yang dapat, mana yang dapat RM2 sekilo, RM3 sekilo tu, alhamdulillah lah. Walaupun pergi dekat kan, tapi kita memaksimumkan pendapatan kita sesuai dengan cara hidup kita lah kan. Saya ni tak boleh lah. Saya ni bajet malam ni saya bermalam di Surau Masa Maju Seksyen 10 sambil bertahajud semua kan. Tak tahu lagi macam mana. Tidur dalam kereta pun tak bersih sangat kan. Macam orang masuk dalam kereta kita dengan kasutnya, dengan pasir-pasirnya, dengan debu tanah kan. Kalau kita tidur dalam kereta ni panas pula, miang pula. Nak buka aircon kan, kopi pula. Okey, insyaAllah kita akan